Terjemahan bagi matan 4 iaitu Arih nafsaka min at-tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Terjemahannya ialah rehatkanlah dirimu dari melakukan tadbir iaitu mengatur urusan duniawi dengan susah payah kerana sesuatu yang telah diuruskan untukmu oleh selain dirimu sudah diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu engkau turut mengurusnya. Huraian Imam Syarnubi ini menjelaskan bahawa maksud matan ini ialah merehatkan jiwa daripada rasa ingin menguasai hati dan takdir. Seorang hamba dituntut untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan kerana Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dalam tasawuf, meninggalkan tadbir bukan bermaksud meninggalkan usaha atau ikhtiar. Bahkan, seorang hamba tetap berusaha seperti biasa, namun hatinya tidak bergantung kepada perancangan tersebut. Kebergantungan yang sebenar hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala usaha hanyalah sebagai bentuk ketaatan dan tanggungjawab sebagai hamba. Imam Syarnubi juga menegaskan bahawa apabila seorang hamba benar-benar memahami hikmah ini, maka dia akan mencapai ketenangan jiwa, keteguhan iman serta maqam tawakal yang tinggi. Dengan itu, hidupnya dipenuhi dengan redha, sabar dan keyakinan terhadap setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. I'rab matan arih iaitu fi'il amar mabni 'ala sukun, fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Nafsaka nafsa iaitu maf'ulun bih mansub alamatu nasbih fathah ka mudhafun ilaih. Min at-tadbir min harf jar, at-tadbir isim majrur alamatu jarah al-kasrah. Fama fa harfu tafri' ma isim mausul. Qama bihi qama fi'il madi bihi ja wa majrur al-ha ضمير يعود إلى ما. غيرك غير فعيل مرفوع علامة رفعه الضمة كمضاف إليه. يعني عن حرف الجر كضمير في محل الجر. لا تقم لا النهية تقم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. به لنفسك به جاء ومجرور لي حرف الجر نفسي اسم مجرور كمضاف إليه. Seterusnya ialah maksud utama matan. So, pada poin yang pertama, merehatkan jiwa daripada keinginan menguasai takdir, Imam Syarnubi ni menjelaskan bahawa maksud utama hikam ini ialah untuk merehatkan jiwa daripada rasa ingin menguasai hati dan takdir. Kebanyakan kegelisahan manusia ni berpunca daripada keinginan untuk menentukan segala perkara mengikut kehendaknya sendiri. Keinginan ini melahirkan tekanan jiwa, kebimbangan yang berpanjangan serta ketidaktenangan hati. So, hikam ini mendidik hamba supaya menyedari bahawa hak mutlak dalam menentukan takdir adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya, bukan milik manusia. So, apabila seseorang hamba ni melepaskan keinginan untuk menguasai apa yang bukan haknya, jiwanya akan lebih lapang dan tentera. Poin yang kedua ialah penyerahan urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Penyerahan ini lahir daripada keimanan bahawa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, sama ada perkara itu kelihatan baik atau sebaliknya pada pandangan manusia. So, penyerahan ini bukanlah tanda kelemahan, bahkan ia adalah manifestasi keimanan yang benar. Apabila hati berserah kepada Allah, seorang hamba ni mampu menerima setiap ketentuan dengan redha dan sabar kerana dia yakin bahawa segala yang berlaku mempunyai hikmah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga ialah meninggalkan tadbir bukan bermaksud meninggalkan usaha. Seorang hamba tetap dituntut untuk bekerja, merancang dan berusaha seperti biasa. Islam ni tidak mengajar sikap pasrah tanpa tindakan. Sebaliknya, yang ditekankan ialah membetulkan kedudukan hati dalam usaha tersebut agar usaha tidak bercampur dengan rasa takabur atau kebergantungan mutlak kepada diri sendiri. Poin yang keempat ialah hati tidak bergantung pada perancangan dan hasil. Walaupun seorang hamba berusaha, hatinya tidak bergantung sepenuhnya kepada perancangan atau hasil usaha itu. Kebergantungan yang sebenar hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
So, apabila hati ni bergantung kepada perancangan semata-mata, manusia akan mudah kecewa dan berputus asa apabila hasil tidak seperti yang diharapkan. So, hikam ni mengajarkan bahawa usaha hanyalah sebab, manakala penentuan hasil adalah hak Allah. So, kefahaman ini melahirkan ketenangan jiwa dan menjauhkan tekanan emosi. Poin yang kelima ialah usaha sebagai ketaatan dan tanggungjawab seorang hamba. Usaha yang dilakukan oleh seorang hamba dilihat sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan tanggungjawab sebagai hamba, bukan sebagai penentu mutlak kejayaan. Apabila usaha difahami sebagai ibadah, ia akan dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa disertai rasa ujub atau bangga diri. Dengan itu, hamba menyedari bahawa kejayaan bukanlah hasil kebijaksanaan diri semata-mata, tetapi kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang terakhir ialah kesan memahami hikmah ini terhadap jiwa dan iman. So, Imam Syainubi ini menegaskan bahawa apabila seorang hamba benar-benar memahami hikmah ini, dia akan mencapai ketenangan jiwa dan keteguhan iman. Hatinya tidak lagi dibebani rasa cemas dan takut terhadap hasil kerana keyakinannya terhadap Allah semakin kuat. Seorang hamba juga lebih mudah bersabar ketika diuji dan tidak mudah sombong ketika mendapat nikmat, kerana menyedari bahawa semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup. Matan hikmah ini menurut Imam Syainubi merupakan panduan tasawuf yang mendidik manusia supaya membetulkan hubungan hati dengan Allah. Ia mengajarkan bahawa ketenangan jiwa tidak lahir daripada mengawal takdir, tetapi daripada menyerahkan urusan kepada Allah setelah berusaha. Dengan kefahaman ini, seorang hamba mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, yakin dan beriman.